Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam PRN Sabah ke-17 kepada semua penonton pelayar-pelayar di Suara TV. Kita kembali bersiaran terus dari Kota Kinabalu, Sabah dan dalam siri khas yang menghimpunkan calon-calon utama menjelang pilihan raya negeri pada kali ini. Dan hari ini kita beri tumpuan kepada salah satu kawasan yang paling sengit dalam pilihan raya negeri kali ini iaitu N30 Bengawan yang menyaksikan pertembungan 9 penjuru antara calon parti nasional, parti tempatan dan juga calon bebas. Jadi di tengah-tengah persaingan yang mencabar ni, kita bersama-sama dengan seorang calon yang tampil dengan keberanian, agenda yang jelas dan juga semangat untuk mewakili suara dan rakyat masyarakat di Bengawan, iaitu saudara Rizwan Agus, iaitu calon bersatu di bawah gabungan Perikatan Nasional. Terima kasih saudara Rizwan kerana sudi hadir bersama-sama kami di Suara TV. Terima kasih sama-sama dan saya juga mengucapkan jutaan terima kasih atas kesudian dan jemputan yang diberikan. Sihat? Alhamdulillah. Sebab dah berapa hari ni kita nampak sedang berkempen. Ada hari ni masuk hari kelima, betul? Betul, hari ini hari kelima selepas daripada penamaan calon. Kesihatan Alhamdulillah. Sehingga kini masih bertenaga, masih cukup kuat, masih bersemangat. Seperti mana karakter orang muda itulah. Jadi Alhamdulillah, syukur untuk sehingga ke hari ini, dan saya juga mengharapkan sehingga ke hari terakhir kempen itu saya masih diberikan kesihatan, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, untuk di permulaan ini, Saudara Rizwan, boleh mungkin kongsikan sedikit mengenai latar belakang, pengalaman kerja, penglibatan dalam masyarakat dan apa sebenarnya yang mendorong Saudara Faizal untuk terjun ke dalam dunia politik pada hari ini, terutama sekali menjadi calon pada pilihan raya negeri di Sabah kali ini. Okay, terima kasih saya ucapkan atas soalan yang diberikan. Pertamanya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rizwan Firdaus. Ni nama ni ada di kertas undi lah, Rizwan Firdaus. Tapi lebih dikenali oleh orang kampung sebagai Sitaling. Sitaling ni ada satu nama yang memang di kampung orang kenal itulah, rakan-rakan sekampung maupun kampung-kampung sebelah, dan khususnya di Dun Bengawan itu, kalau remajanya mereka kenal itulah. Dan ada juga yang kenal sebagai ustaz, dan begitulah. Nama tu memain-mainkan peranan. Kadang-kadang rakan-rakan sekolah, rakan kampung, rakan bermain, ada nama-nama yang tersendirilah yang menjadi signifikan lah kepada saya. Jadi itu nama. Pada ketika ini saya berusia 35 tahun. Alhamdulillah 35 tahun ini merupakan satu umur yang kita katakan masih muda. Dan itulah karakter yang saya ingin bawa sebagai calon yang tampil pada pilihan raya ini sebagai calon anak muda. Saya mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Pekan Kimanis. Kemudian saya melanjutkan ke pelajaran di sekolah menengah di SMK Agama Limawan Kimanis. Ya, itu latar belakang pendidikan awal lah. Kemudian saya sudah berkahwin, mempunyai 4 cahaya mata, 2 orang lelaki, 2 orang perempuan. Begitu juga dengan adik-beradik saya lah. Adik-beradik saya pun 2 orang lelaki, 2 orang perempuan. Jadi Alhamdulillah ketika ini ada 4 orang anak. Kemudian sebelum saya melanjutkan ke bidang latar belakang pendidikan saya, suka untuk saya berkongsi bahawa saya ni dilahirkan dan dibesarkan di kampung Lanas Kimanis. Ya, keluarga saya, sebelah saya datang daripada kampung Lanas Kimanis. Saya juga kahwin sekampung. Cuma orang Kimanis. Orang Kimanis juga. Cuma mertua saya berasal daripada kampung Seladan Bengawan. Itulah, jadi saya datang daripada Kimanis, dari keluarga mertua tu banyaknya di Bengawan. Jadi seperti mana yang saya katakan tadi, saya lahir dan dibesarkan di kampung. Saya ini orang kampung. Ya. So seperti mana istilah kampung itu saya terjemahkan dengan kehidupan saya. Yang mana ketika kecil, setiap kali cuti sekolah, saya akan bekerja sampingan
untuk membantu keluarga. Kerana saya datang daripada keluarga yang sederhana, boleh saya katakan kalau cuti sekolah tu kita tidak ada yang huha-huha. Sebab kita berfikir untuk macam mana kita mampu membantu keluarga. Jadi dalam usia masih sekolah rendah, sekolah menengah tu, setiap kali cuti sekolah, pelbagai kerja yang saya lakukan sebagai seorang anak kampung. Apa yang pernah saya jalani, saya pernah bekerja sebagai buruh kasar, ya kita gaul simen. Dan kemudian saya pernah bekerja kilang kayu. Kemudian cuti sekolah juga pernah menjadi nelayan. Itu adalah kehidupan sebagai anak kampung yang datang daripada keluarga susah. Jadi alhamdulillah daripada keluarga susah itu, saya menjadikan itu sebagai satu motivasi dan semangat. Kerana saya percaya untuk mengubah nasib itu, saya percaya melalui pendidikan kita mampu mengubah nasib kita. Dan akhirnya daripada anak kampung, saya beralih ke luar negara, menyambung pengajian di luar negara sebagai sarjana muda dan sarjana dalam bidang usuluddin, falsafah dan ketamadunan di University Yarmouk, Jordan. Begitulah serba ringkas daripada pendidikan awal, latar belakang keluarga, dan sehingga saya sambung belajar di luar negara. Dan saya sangat bersyukur dan saya bangga sebagai seorang anak kampung. Di kampung saya pada ketika itu satu-satunya anak kampung yang mendapat rezeki dan peluang mampu menyambung pelajaran sehingga ke luar negara. Baik, saudara beritahu kami tadi bahawa asal daripada kampung, bila hujung minggu tak ada pergi keluar berjalan-jalan, hanya kehidupan memang berkisarkan di kampung. Tapi bagaimana pula tercetusnya maksudnya terjun ke dalam politik ini? Kerana tadi saudara beritahu kita selepas melanjutkan pelajaran di Jordan, usuluddin, dalam bidang usuluddin, seterusnya adakah menyambung dalam bidang yang sama ataupun memang ada dalam politik ni ada bagaimana, boleh ceritakan sedikit? Selepas saja saya selesai pengajian di luar negara, kemudian saya kembali ke tanah air. Alhamdulillah saya mendapat rezeki bekerja di Universiti Malaysia Sabah sebagai pensyarah muda di Universiti Malaysia Sabah di Fakulti PPIB, Pusat Penataran Ilmu Bahasa. Selepas setahun saya pindah pula ke Fakulti Kesenian, Seni dan Warisan. Selama 6 tahun di situ, saya juga terlibat secara tidak langsung di dalam kancah politik ini. Yang mana pada ketika itu saya duduk di bawah Majlis Profesor Negara bertugas sebagai penganalisis politik. Bermulanya karier politik ni sebagai penganalisis politik. Apabila kita menceburi bidang dalam analisis politik ini, kita secara tidak langsung, maksudnya kita mengikuti perkembangan politik. Dan setelah itu kesinambungan daripada sebagai penganalisis politik itu, perkara ini berkesinambungan ataupun mula menjadi trigger kepada saya apabila gelombang pada pilihan raya umum 2018. Pada period itu kita melihat satu cetusan, satu gelombang daripada rakyat yang ingin menjatuhkan ataupun menolak kerajaan yang 64 tahun pada ketika itu, kan? Jadi saya secara langsung pada ketika itu terlibat dalam semangat dan prinsip yang sama, dan akhirnya menjadikan Parti Bersatu itu menjadi pilihan saya pada ketika itu. Baik, Saudara Rizwan dipilih menjadi calon untuk DUN Bengawan. Mungkin boleh kongsikan bagaimana pertama kali menjadi calon dan pertama kali bertanding ni. Jadi bagaimana perasaan, mungkin terkejut ataupun teruja ataupun sudah menjangkakan akan menjadi calon di kawasan DUN Bengawan tu? Soalan itu sangat menarik kerana benda yang saya lalui ini merupakan benda yang pertama dalam hidup, kan? Dan benda ini bukan satu yang saya rasa mudah untuk setiap orang yang pertama kali, kan? Jadi boleh saya katakan perasaan, daripada sudut perasaan itu daripada awal kita rasa
teruja, kita rasa perjuangan saya yakin dengan apa yang saya pilih dan saya lalui. Jadi saya juga daripada sudut kawasan ini memang semua orang tahu dan masyarakat tahu di sekitarnya, dan media juga sering kali highlight lah bahwa tempat saya ini bukan biasa-biasa, kan, persaingan yang cukup sengit. Kita berhadapan dengan orang kata calon-calon yang sudah ada nama. Itu saya tidak menafikan. Bahkan di dalam kempen-kempen saya juga, saya tidak menafikan apapun sumbangan yang mereka telah buat. Kerana saya datang pada pilihan raya ini sebagai satu calon anak muda yang hanya ingin, orang kata, bukan sekadar bertanding, tetapi saya sudah cukup kira-kira untuk melepaskan kerjaya saya sebelum ini sebagai seorang guru. Saya sudah membuat kiraan kerana saya berpegang pada prinsip saya tidak masuk satu-satu pertandingan untuk kalah. Jadi itulah semangat juang yang menyebabkan pada hari ini saya merasakan biarpun saya dianggap sebagai ikan bilis, kan, tapi di Kimanis ini ikan bilisnya mahal, kan. Ikan bilis ini kalau tidak ada di dalam nasi lemak mungkin tidak sedap. Jadi saya merasakan betapa ikan bilis itu dinilai sebagai satu keperluan, begitulah juga masyarakat di tempat di tempat saya ini memerlukan satu pemimpin yang baru, muka baru, dan mungkin macam saya katakan tadi, saya sebagai calon anak muda. Baik, tadi Saudara Rizwan ada menyebut mengenai nama-nama yang agak besar yang bertanding di Dun Bengawan ni. Antaranya kalau saya boleh sebut di sini ada Dr. Daud daripada Warisan, ada Datuk Muhammad Al-Amin daripada Barisan Nasional, ada juga Tan Sri Hanif Ahman dari JRS dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak tahu Saudara Rizwan sendiri menghadapi nama-nama besar, dan orang boleh cakap, boleh bilang ini ialah otai-otai dalam politik, kan? Bagaimana Saudara Rizwan menghadapi perkara ni? Mungkin ada perasaan mungkin gugup atau boleh berkeyakinan tinggi untuk menghadapi calon-calon berkenaan sekarang? Seperti saya katakan tadi, sebelum saya menjadi calon, kita sudah pun buat cross check ataupun kita juga sudah membuat analisis yang mana seperti saya katakan tadi, saya masuk bukan untuk kalah. Tetapi saya yakin bahawa setiap pertandingan itu risikonya tetap, orang katalah, orang-orang kita kata kalah itu pasti, menang itu bonus. Dan potensi yang ada itu menyebabkan saya melihat dengan hadirnya saya sebagai calon, saya yakin saya mampu bersaing, dan insya-Allah kalau ditakdirkan rezeki saya juga rasa tidak mustahil untuk saya mendapat kemenangan pada pilihan raya kali ini. Itu pada saya. Melihat kepada figura-figura ini, seperti saya katakan, saya tidak menafikan kehebatan mereka, nama-nama besar di dalam kancah politik di kawasan saya khususnya. Pernah menjawat jawatan sebagai menteri luar, kan? Kita pernah menjawat sebagai timbalan menteri pendidikan, timbalan menteri luar dan sebagainya. Saya menghormati figura-figura dan tokoh-tokoh ini. Seperti saya katakan tadi, saya tidak berniat untuk berkempen menghina maupun mengkritik tokoh-tokoh ini kerana pada saya mereka juga ada sumbangan. Namun kehadiran saya adalah ingin membawa satu era baru. Pentadbiran yang diuruskan oleh anak muda, suara anak muda, cara orang muda. Dan itu adalah pendekatan dan hasrat saya lahir dalam diri saya untuk berhadapan dengan mereka. Gugup itu pada saya tidak. Kerana saya lebih hormati mereka. Pada saya menghormati mereka. Tetapi untuk kedepannya pada saya secara berkempen dan sebagainya ini, saya lihat perkara itu biasa. Persaingan yang sengit itu menyebabkan dia lebih menarik lah. Highlight Bengawan ini cukup menarik. Kalau rakan-rakan, wah ini lawan heavyweight, kan, masuk ring heavyweight. Jadi orang mungkin lebih cepat kenal saya lah dibanding calon-calon lain. Kerana sebagai calon anak muda lawan, orang kata, gergasi. Ya, saya suka satu persaingan, dan saya juga ada
pendekatan-pendekatan saya sendiri, khususnya daripada perspektif anak muda itu. Kenapa memilih Bersatu sebagai tiket untuk bertanding di PRN Sabah kali ini? Untuk makluman, Bersatu ini merupakan parti pertama saya. Okey. Saya tidak ada mana-mana keahlian dalam parti-parti lain. Yang mana parti ini sangat-sangat dekat dengan saya kerana dia terlalu signifikan dengan peribadi lah. Yang mana pelancaran Parti Bersatu ini di Sabah itu berlaku pada tarikh keramat. Kenapa? Tarikh tersebut merupakan tarikh lahir anak saya yang kedua. Kalau saya boleh kongsikan, nama anak saya Muhammad Eden Koris. Beliau ni sangat signifikan. Kalau saya tanya kadang ataupun orang tanya, Eden anak apa? Anak PN, dia kata. So sangat dekat lah bagi saya kerana kemasukan itu menjadi titik permulaan sejarah politik saya. Kesinambungan daripada penglibatan yang tidak langsung sebelum ini sebagai penganalisis politik. Kemudian saya masuk ke arena politik melalui Parti Bersatu ini. Ini parti yang pertama yang saya ada. Ini merupakan parti yang saya melihat kenapa saya pilih. Kalau tadi soalannya kenapa saya pilih, saya melihat parti ini sebagai satu parti yang hebat dari sudut integriti dan prinsip perjuangannya. Kerana dia ditubuhkan di waktu ketika mana ingin menolak parti yang sudah begitu lama, 64 tahun, yang dilihat pada ketika itu Parti Bersatu ini menjadi parti pilihan kepada rakyat pada ketika PRU 2018 itu untuk menjatuhkan kerajaan pada ketika itu. Jadi apabila dia masuk ke Sabah, saya melihat perjuangan parti ini cukup jelas menolak perkara-perkara yang kita semua sepakat pada ketika itu, satu negara sepakat pada ketika itu, dan saya memilih Bersatu sebagai parti pertama saya. Dan di saat boleh saya kongsikan, di saat kita berlaku pertukaran kerajaan di negeri, kan kalau kata parti ini parti baru, tidak, saya menafikanlah perkara itu kerana kerajaan sebelum ini datang daripada Parti Perikatan Nasional, kan Ketua Menteri kita juga sebelum ini merupakan parti datang daripada Parti Perikatan Nasional. Jadi parti ini bukan parti baru di Sabah. Kata kali pertama tiket Perikatan Nasional itu bertanding di Sabah. Jadi parti ini pada saya di saat pertukaran kerajaan selepas PRU yang baru-baru, kawan-kawan beralih arah. Kawan-kawan seperjuangan ada yang berpindah dan sebagainya, tapi saya tetap memilih. Kalau tadi saya katakan tadi merupakan parti pertama, pada ketika itu kita masih pembangkang, kemudian merasa sekejap jadi kerajaan, kemudian jadi pembangkang semula, saya tetap teguh bersama Parti Perikatan Nasional dan Parti Bersatu lah. Selain daripada itu, antara punca ataupun sumber kekuatan saya tidak lain dan tidak bukan adalah melihat kepada sosok pemimpin yang mengetuai ataupun mengepalai orang kata parti ini, iaitu Presiden Tan Sri Muhyiddin. Kerana kepimpinan beliau, integriti beliau, ketokohan beliau itu yang menjadikan saya terus tetap dengan pendirian walaupun saya ada pilihan untuk berpindah, tapi alhamdulillah saya melihat jauh lebih ke depan. Baik, Saudara Rizwan, jika pengundi Bengawan memberi mandat kepada saudara, apakah mungkin ada perubahan-perubahan yang mungkin telah difikirkan untuk dilakukan di DUN Bengawan itu sendiri? InsyaAllah, mudah-mudahan soalan tadi juga menjadi orang kata doa, kan, apabila 29 hari bulan nanti menjadi titik penentuan. Andai rezeki menyebelahi saya, dan mudah-mudahan saya berharap rezeki itu menjadi milik saya, banyak perkara yang ingin saya bawa. Namun perkara-perkara itu saya tidak suka untuk orang kata menjanjikan sesuatu yang bulan bintang, dan benda itu sebenarnya tidak realistik maupun tidak rasional. Saya cuba untuk membawa perkara-perkara baru seperti mana tagline saya lah, era baru Bengawan, di dalam pentadbiran saya melalui beberapa aspek. Kalau boleh saya kongsikan, aspek tersebut melalui 5 perkara, 5 tunjang utama. Yang pertama, melalui perkara yang ingin saya bawa adalah infrastruktur moden dan seimbang. Ini seperti semua orang sedia maklum. Kalaupun semua orang mengambil orang kata poin soal jalan, soal perkara-perkara asas ini. Dan ini sebenarnya benda-benda yang semua sedia maklum. Jadi ini
tidak perlulah saya jelaskan terlalu panjang kerana ke depannya ada manifesto-manifesto yang akan saya lancarkan juga, saya akan bercerita tentang ini. Tapi perkara asas, tunjang pertama saya pertama adalah infrastruktur moden dan seimbang. Kerana bagi saya Bengawan juga perlu dan layak mendapat kata perkara-perkara asas yang sama dengan orang di bandar. Betul. Kita dilihat sebagai kawasan luar bandar dan kita sebetulnya perlu dan layak untuk mendapat perkara itu juga. Seterusnya yang kedua, saya melihat dari sudut ekonomi tempatan dan peluang pekerjaan. Ekonomi tempatan ini kita perlu melihat potensi-potensi yang ada di Bengawan ini, khususnya peniaga-peniaga. Kita ada orang yang boleh berniaga kuih muih kan, tetapi platform itu. Jadi bila mana saya mendapat mandat, peniaga-peniaga dan apapun potensi yang ada di kawasan saya ini, kita perlu orang kata kita perlu centralize. Kita perlu ada tempat yang khusus untuk kita ketengahkan kan peluang-peluang ekonomi. Kita perlu highlight kemampuan dan keunikan yang ada di Kimanis. Kita ada tempat sumber pelancongan kan, kita ada orang kata tempat Korea pelancong boleh pergi, tapi bukan setakat itu saja. Kita perlu mempelbagai sumber kan. Kalau kita tengok mungkin orang yang ada bot saja, tetapi kan kita perlu melihat daripada skop yang lebih besar. Kemudian peluang pekerjaan itu kan khususnya anak-anak muda lah. Saya melihat kita perlu mengetengahkan bakat-bakat yang ada kan. Tidak semestinya pekerjaan itu dilihat dari aspek pekerjaan penjawat awam. Namun ada juga rakan-rakan junior saya yang saya rapat yang kini sudah berjaya dalam bidang usahawan. Namun kita perlu ketengahkan lebih ramai. Jadi peluang pekerjaan ini benda yang realistik dan menjadi orang kata buah fikiran ataupun menjadi persoalan kan kepada pemimpin-pemimpin yang bakal memimpin Dun Bengawan ini kan. Jadi peluang pekerjaan ini adalah perkara yang saya menjadikan tunjang kedua. Khususnya contoh di Kimanis kita ada KTC, kita ada minyak, kita ada Petronas. Tapi yang ada pada hari ini kita hanya dapat panasnya saja. Khususnya orang Lanas tu, kami tu yang macam nampak hari ini macam kurang sikit handsome ataupun panas hitam sikit kan. Jadi itu semua saya lihat adalah perkara yang kita hanya dapat serpihannya saja. Tapi peluang pekerjaan itu, kalau boleh kan kita sebagai pemimpin nanti kan, saya sebagai pemimpin yang dipilih pada ketika itu insya-Allah, penekanan kepada kota khususnya untuk orang-orang Dun Bengawan ini. Kita beri peluang. Berikan peluang itu tidak semata-mata kursus, tetapi perlu ada kesinambungan. Selepas daripada kursus, peluang pekerjaan. Kita ada hasil bumi. Tetapi kenapa hasil itu tidak diberikan kepada kita? Tidak diberikan orang kata keistimewaan. Karena kita juga layak mendapat perkara itu. Kerana tanah kita menjadi hasil. Kan? Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga saya lihat adalah dari sudut pendidikan berkualiti kepada anak-anak. Saya juga ada anak. Anak saya yang paling tua pun baru darjah 2 tadi. Alhamdulillah, saya baru saja sempat hadir ke sekolah di Majlis Anugerah Kecemerlangan sebagai satu sokongan kepada anak. Saya yakin dan percaya semua orang di Dun Bengawan sebagai ibu bapa ingin melihat pendidikan anak-anak mereka ini terjamin. Itu saya yakin dan percaya. Jadi bagaimana seorang wakil rakyat itu orang kata memainkan peranan dalam membantu soal pendidikan. Di tunjang ketiga saya ini, saya ingin memastikan pendidikan itu selayaknya kepada anak-anak. Hubungan antara pemimpin dengan sekolah itu perlu ada. Khususnya bukan saja bila ada aktiviti di sekolah baru diminta kepada pemimpin diantar surat. No, pada saya kita perlu keterlibatan secara langsung. Maksudnya segenap bentuk bantuan khususnya. Kerana saya yakin cikgu-cikgu ni diorang tahu ni apa pendekatan ataupun apa aktiviti, apa program yang boleh memajukan akademik. Kalaupun tidak di bidang akademik, ada yang cenderung ke bidang sukan, ya cikgu-cikgu juga tahu. Tapi apa kekangan cikgu-cikgu di sekolah? Kekangan yang biasanya adalah soal kewangan. Jadi pemimpin perlu ada orang kata peranan di dalam membantu sistem pendidikan di sekolah. Jadi kapasiti itu bila mana saya mendapat mandat, perkara ini akan saya tekankan. Kemudian kita perlu wujudkan juga
orang kata pendidikan ataupun kelas tuition tambahan yang percuma. Kita kena wujudkan mengikut orang kata geografi Dun Bengawan inilah yang kesesuaiannya, ikut sekolah menengah yang akan menghadapi SPM dan STPM. Kita kenal pasti tempat yang sesuai untuk kita wujudkan tuition-tuition yang percuma ini. Kadang-kadang macam saya berpengalaman sebagai orang susah. Dan benda itu orang kata sebagai pengalaman saya merasakan peluang ataupun tempat kita mencari alternatif untuk menambah input dalam pendidikan kita itu tidak ada. Jadi kalau maksudnya tidak mampu. Jadi kalau kita sebagai seorang pemimpin itu perlu melihat perkara ini, dan itu antara penekanan yang ingin saya buatlah. Dan perkara yang keempat pula dari sudut kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Ini pun semua sedia maklum, kalau hari ini kita belum ada hospital lah. Bukanlah saya Di kata Bengawan tiada hospital. tiada hospital, kita ada klinik saja. Bukanlah menjanjikan, itu satu perkara dan prosesnya yang agak susah kerana kita bukan daerah kecil, bukan daerah penuh, tapi dari sudut kapasiti penambahbaikan infra klinik-klinik yang ada kan, kemudian dari sudut penjawatan perlu ditambah. Jadi kadang 2-3 orang saja nurse-nya kan, kadang-kadang kita sampai kita tunggu lama kan, dan ruang biliknya yang kecil. Jadi perkara-perkara ini juga perlu diberikan penekanan kerana kita yakin kita bukan sentiasa sehat kan. Jadi perlu ada perkara-perkara yang melibatkan kesejahteraan menerusi kesihatan. Dan yang terakhirnya, yang kelima, menerusi pentadbiran berintegriti dan mesra rakyat. Pentadbiran berintegriti dan mesra rakyat ini kan, saya ambil contoh sebagai langkah mudahnya. Contoh hari ini orang-orang kawasan KDM misalnya, mereka ini untuk datang ke pejabat daerah bukan satu perkara yang mudah. Kadang terpaksa charter kereta dan tumpang kereta orang kampung dan pergi ke pejabat daerah. Ini aduan yang saya terima. Apa yang mereka hadapi ialah apabila sampai di pejabat daerah mau isi bantuan dan sebagainya, hari ini ini perlu isi, besok dia datang lagi. Bila sampai besok, ini kurang lagi, ini perlu pengesahan itu, ini lagi. Lusa datang lagi, kali keempat puan rasa dia datang ke tidak? Pasti dia tidak akan datang. Kerana apa? Kekecewaan dalam urus tadbir ini yang terlalu birokrasi, sehingga kan mereka biarlah, kendapalah, kita cari makan sendiri saja. Sedangkan mereka ini adalah rakyat yang seharusnya mendapat bantuan selayaknya mereka. Jadi pada saya, apa yang perlu ditambah baik dalam pentadbiran saya sekiranya mendapat mandat, saya akan, kita yakin semua orang tahu je ada pemimpin sebelumnya yang pejabat adunnya pun tiada kan, mau rujuk YB-nya pun tiada di mana. Nah itu semua orang tahulah kan. Jadi kita perlu ada satu seperti biasa yang orang kata perkara biasa asas yang perlu ada, kita ada perlu pejabat adun kan. Tapi apa pembaharuan di era baru ni, saya ingin mewujudkan pusat khidmat yang mana kita yang mencari rakyat yang susah. Bukan rakyat yang cari. Bukan rakyat yang cari pemimpin. Kita ada pejabat adun bergerak. Kita masuk mengikut kapasiti jadual KPI kita. Kita masuk, kemudian kita cari masalah dan kemudian kita carikan solusinya. Kalaulah dia perlu dapat bantuan rumah di bawah program IKASih, kita isikan borang. Isikan borang, staf kita isikan borang dan sebagainya sehingga lengkap. Bawa balik dan kita hantar kepada pihak berwajib. Begitu. Kita yang cari dan kita selesaikan terus. Bukan nanti. Tidak. Kadang-kadang ada mereka yang mungkin kurang mahir dalam mengisi borang. Kan? Jadi perkara ini kita yang cari. Bukannya rakyat yang cari. Kalau rakyat yang cari kadang-kadang kan itulah ketirisan itu yang berlaku. Jadi kita yang kena cari rakyat yang susah. Kemudian kita mencari mencari solusi kepada mereka. Itu antara perkara yang ingin saya bawa dalam 5 tunjang itu, dan insya-Allah sekiranya diberikan mandat, dan ini juga akan saya kemukakan dalam manifesto selepas daripada manifesto Ustaz. Saya akan keluarkan manifesto ini merupakan satu tawaran khusus daripada saya. Apa pembaharuan
yang signifikan dengan era baru Bengawan itu. Kalau kita dengar tadi 5 tawaran-tawaran tu semua merangkumi pendidikan, soal kesihatan dan sebagainya. Tapi kita nak tahu juga mungkin di kawasan Bengawan itu ada masalah besar yang orang di luar mungkin tak tahu. Jadi mungkin calon yang kita bawakan ni daripada Bersatu, mungkin ada sesuatu yang mungkin ingin diselesaikan, masalah yang besar di Bengawan ini. Mungkin boleh kongsikan. Seperti yang saya katakan tadi, 5 tunjang itu sebenarnya sudah melingkupi ataupun melengkapi perkara-perkara yang sebenarnya sudah lama. Oh, maksudnya masih berlarutan. Sudah lama dan berlarutan sehingga kini. Itu katakan tadi, era baru itu adalah satu lonjakan kepada apa yang telah pun berlaku sebelum ini. Betul. Di era pemerintahan sebelum ini. Kalau kata perkara-perkara yang ganjil itu tidak, tetapi kan jangan cerita perkara yang macam orang kata unik, ganjil, masalah yang unik. Betul. Tidak, tapi perkara asas saja pun kita masih belum selesai pada saya. Jadi saya datang dengan solusi, bukan datang dengan janji. Jadi kita nak tahu juga, kita tahu masyarakat di negeri Sabah terutamanya ada skeptikal dengan parti daripada luar, terutama daripada Semenanjung. Jadi bagaimana saudara Rizwan menguruskan hal-hal sedemikian, terutama sekali kepada orang muda. Ada orang muda yang kita jumpa di luar, bila kita tanya nanti mengundi mana, dia sendiri pun tak pasti, dia akan tanya, nanti saya tanya kawan. Jadi bagaimana anak muda ingin menyelesaikan masalah-masalah seperti ini? Mungkin boleh beri pandangan sedikit. Saya melihat kalaulah saya ini dilihat sebagai calon yang datang daripada parti luar, saya melihat perspektif pemikiran ini saya rasa tidak seharusnya wujud. Kerana dalam situasi semasa, kita melihat situasi semasa, kita ada 9 calon. Dan sampai pada akhirnya orang lebih melihat kepada calon. Kan? Kalau kita melihat kepada parti, kan, kalau saya, parti saya baru 1. Kalau ada yang lain mungkin partinya sudah 2, 3. Kalau melihat kepada struktur parti, kan. Begitu juga hari ini saya lihat pertandingan yang berlaku ini sebagai open game. Kan masing-masing juga mempunyai peluang. Bukan saja parti JRS maupun UMNO maupun Barisan Nasional maupun incumbent daripada Warisan, tetapi calon-calon yang lain ini juga saya tidak mengetepikan ataupun mengecilkan hak mereka dalam bertanding. Mereka masing-masing, kerana pada saya ini open game. Siapa-siapa yang mampu memberikan tawaran maupun mendekati hati rakyat di Dun Bengawan ini mungkin menjadi pilihan. Dan berbalik kepada soalan tadi, soal jika persoalannya daripada Parti Melayu, parti ini dulunya menjadi kerajaan di Sabah. Okey. Dan kalau kita katakan ni parti Semenanjung, kita sekeras-kerasnya menolaklah pemikiran seperti ini. Kerana kenapa kita perlu asingkan Sabah dan Semenanjung sedangkan kita dalam satu negara. Kita ni negara mana kita sebut negara Sabah, kan? Kita duduk dalam satu pentadbiran yang sama. Dan hari ini kena terima hakikat. Biarpun dalam perjuangan MA 63, kita kena tahu kalau dalam MA 40%, soal 40% ini selebihnya adalah 60% itu daripada pihak pusat. Jadi pentadbiran pusat itu tidak boleh lari ataupun tidak boleh berpisah. Kan 40%-nya hak itu dikembalikan. Tetapi 60% juga daripada pusat. Itu juga menjadi hak kita. Jadi kita perlu ada orang kata hubungan yang baik. Kan? Hari ini kalau saya ingin mengulas sedikitlah, saya melihat kalau kita katakan tadi parti Semenanjung dan sebagainya, kan parti yang bertanding ini juga bekerja sama di Sabah. Betul. Ada yang bekerja sama di pusat. Betul. Ada kata melaungkan ini dan mereka juga bekerja sama dan ada datang daripada menteri daripada mereka daripada pusat. Betul. Jadi saya melihat perkara ini soal Parti Melayu ini tidak wujud. Bagi saya satu pemikiran yang orang kata mungkin sekadar satu stigma yang diwujudkan untuk mengedepikan hak parti Perikatan Nasional maupun parti kan daripada Semenanjung. Kita tidak perlu orang kata mengambil pendekatan untuk berpisah antara Sabah dan Semenanjung. Kerana kita duduk dalam negara yang sama, saya rasa. Betul. Baik, bagaimana saudara Rizwan melihat orang-orang muda, pengundi-pengundi baru di Bengawan itu sendiri pada ketika ini, PRN kali ini?
Saya yakin dan percaya rakyat di Dun Bengawan ni sudah jauh lebih hebat dan bijak. Kenapa? Mereka pernah berhadapan dengan pilihan raya sebelum ini yang mana ditawarkan dengan habuan yang banyak dan sebagainya, dan akhirnya mereka membuat penilaian dan pemilihan itu berdasarkan kebijakan. Betul. Itu yang berlaku. Kan orang kata stigma di Sabah ini soal duit dan soal sebagainya. Tapi di Bengawan sudah membuktikan. Saya yakin percaya sejarah ini tidak dapat diubah. Dan untuk pengundi muda kita ada 16,000 pengundi muda. Dan saya hari ini dalam peluang ini saya mengambil ruang dan peluang ini untuk mensyorkan atau mencadangkan kepada pengundi muda. Kerana mereka ini adalah golongan yang independent decision. Mereka tidak mudah dipengaruhi dengan orang kata perkara ataupun isu-isu yang kita mesti macam ini. Kalau bapa kita begini, mama kita kena begini, kita kena ikut. Tidak. Mereka ini adalah golongan yang perlu diberikan perhatian. Dan saya datang sebagai kapasiti calon anak muda ni, saya yakin apabila kita datang dengan kata kapasiti anak muda dengan pembaharuan idea kita dan tawaran-tawaran yang ingin kita buat, saya yakin mereka boleh membuat pertimbangan yang rasional, pertimbangan yang baik. Baik, sepanjang ni sudah masuk hari kelima lah berkempen. Bagaimana Saudara Rizwan melihat dekat ground, di lapangan, orang-orang ramai, penerimaan tu bagaimana? Kalau saya kata ini ruang untuk saya angkat bakul sendiri, itu tidak. Kerana bagi saya untuk ketika ini saya yakin semua orang memberikan effort yang terbaik, memberikan saingan yang terbaik. Bukan saja parti-parti gergasi yang seperti kita bincangkan tadi, tapi ke-9 calon juga saya yakin mempunyai strategi, mempunyai perancangan yang tersendiri untuk memikat hati dan meraih undi rakyat di Dun Bengawan. Jadi untuk tempoh 5 hari ini saya merasakan semua orang masih mempunyai kekuatan, dan saya tidak orang kata terlalu awal untuk mengatakan itu dan ini, tapi saya yakin semua orang tengah berusaha untuk memberikan saingan dan memberikan usaha yang terbaik mengikuti kapasiti masing-masing. Baik, Saudara Rizwan, kita ada banyak lagi sebenarnya nak bincangkan, tapi sebab ni baru tempoh 5 hari, kita ingin memperkenalkan dahulu calon di Dun Bengawan. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama-sama kami. Mungkin ada sedikit kata-kata akhir kepada pengundi-pengundi di Dun Bengawan. Silakan. Jadi insyaAllah terima kasih juga saya ucapkan kepada Puan dan Suara TV atas peluang yang diberikan ini. Jadi saya mengambil kesempatan di akhir sesi ini, saya ingin menawarkan diri kepada rakyat-rakyat di Dun Bengawan. Saya datang sebagai kapasiti anak muda yang ingin menawarkan dan ingin membawa satu perubahan yang jelas. Seperti mana yang saya terangkan tadi, 5 tunjang yang ingin saya bawa. Kehadiran saya bukan sekadar untuk test market. Kehadiran saya hari ini adalah sebagai satu orang kata penegasan bahawa dalam kancah politik itu, khususnya di Dun Bengawan, itu perlu diberikan perhatian khususnya kepada pemimpin muda. Perlu kepada pembaharuan dan perlu kepada satu benda yang lebih baik dan sejahtera untuk rakyat di Dun Bengawan. Baik, lengkap dan padat. Terima kasih banyak kerana sudi bersama-sama Suara TV pada malam ini. Terima kasih. Baik, kita tadi baru saja bersama-sama dengan Saudara Rizwan Agus, calon bersatu daripada Perikatan Nasional bagi Dun N30 Bengawan. Terima kasih atas perkongsian yang jelas, yang berani, yang bersemangat dan menyentuh tentang isu-isu yang berada di Dun Bengawan itu sendiri. Kepada semua pendengar dan juga pelayar-pelayar di Suara TV, ingatlah, pilihan raya bukan sekadar proses demokrasi, tetapi ruang untuk kita menentukan masa depan negeri Sabah itu sendiri. Gunakan hak anda dengan penuh tanggungjawab. Pastikan anda keluar mengundi pada hari pengundian nanti. Teruskan mengikuti liputan-liputan khas bersama dengan Suara TV. Seterusnya nanti bersama saya Jana Zaidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.